kita manusia moden ni pun jumpa sungai di bawah dasar laut abad ke-20 ni baru jumpa. Nabi Muhammad dah baca dalam Quran 1400 tahun yang lalu. Siapa cerita kat Nabi ada sungai bawah dasar laut? Padahal sungai itu baru ditemui oleh Mr. Costello, baru ditemui abad ke-20 ini. Tapi Nabi Muhammad dah bercakap tentang sungai di bawah dasar laut 1400 tahun yang lalu. Ini menunjukkan Al-Quran itu kitab mukjizat, wahyu Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini tak ada gambar, hanya ada cerita je. Seorang kapten laut masuk Islam. Sebab apa? Dia ni kapten, dia pencen. Tuan-tuan, ada betul tak ada orang naik kapal laut muntah, betul? Mabuk laut, betul? Kapten kapal laut ni pun kalau naik kapal laut muntah juga. Tapi dia bukan muntah sebab dia mabuk laut, dia dah bosan naik kapal laut. Naik kapal laut dia ni muntah, bosan. Sebab tu bila dia dah pencen, dia nak bercuti, dia tak nak naik kapal laut dah. Dia naik kapal terbang. Jadi dalam kapal terbang, dia duduk sebelah seorang Pakistan, seorang tua berbangsa Pakistan. Orang tua ni rajin baca Quran. Dia dah tua, uzur. Dia baca Quran, lepas tu tidur. Sedar baca balik, tertidur. Jadi dia seronok tengok tau. Dia kata, apalah seronoknya benda yang dia baca tu. Sampai ngantuk-ngantuk pun baca juga. Terjaga baca balik. Kita baca pasal nak pahala, betul tak? Kan, terjaga baca kan. Jadi dia heran, kenapa baca? Patutnya tutup, letak dalam kocik, tidur lah kan, ni tak. Dia terlelap, bangun baca balik, terlelap. Jadi dia kata, boleh saya baca? Boleh saya baca? Jadi orang Pakistan tu bagi. Kalau kita orang Melayu sampai kesudah dia tak masuk Islam. Sebab orang Melayu dia tak nak bagi. Kau orang kafir, kotor, tak boleh pegang Quran. Tapi dia tak ada dia bagi. Ambil, silakan kan. Orang kapten ni pun baca. Kebetulan tuan-tuan, dia benda tu tebal kan, nak baca dia mana? Dia baca dekat mula, dia baca dekat ujung, lepas tu dia buka tengah-tengah. Jadi dia terbuka ayat tu saya cari tak jumpa. Tapi kisah ni diceritakan oleh Dr. Hamka dalam kitab tafsir Azhar dia. Semua saya tak jumpa, masa tu saya tak kodkan ayat dia tu. Ayat Quran tu saya tak kodkan. Tapi cerita ni saya ingat, saya nak cari balik. Memang setakat ni tak jumpa. Dan saya lupa ayat mana, ketika menafsirkan ayat mana Dr. Hamka cerita kisah ni. InsyaAllah saya berdoa satu hari saya jumpa dengan ayat tu. Ayat tu cerita apa? Ayat tu cerita bagaimana kamu kalau berada di tengah laut, di malam yang gelap pekat, matahari, cahaya bulan tak ada, bintang pun tak ada, kemudian cahaya lain pun tak ada, maka waktu di tengah laut tu gelap sungguh, sampai warna kulit sendiri pun tak nampak. Katalah kita kulit putih, tangan kita depan batang hidung kita, tak nampak warna kulit kita. Punya gelapnya waktu tu di tengah laut. Kapten kapal ni kan duduk tengah laut. Mungkin pernah banyak kali agaknya berlaku blackout di tengah laut. Lampu kapal padam, sementara nak dibaiki tuan-tuan, cahaya bulan tak ada, cahaya bintang tak ada. Dan dia tahu memang gelap waktu tu. Waktu tu memang gelap sungguh. Dia tahu. Jadi dia terfikir dalam kepala dia. Dia terfikir apa? Dia kata, siapa cerita kat Muhammad benda ni? Muhammad bukan pelaut. Muhammad bukan orang yang naik atas kapal. Walaupun umat Islam ada armada laut di zaman Salahuddin Al-Ayyubi misalnya, itu 500 tahun kemudian, waktu Nabi Muhammad membacakan ayat Quran ini, bangsa Arab memang jauh daripada laut. Tambah Nabi Muhammad lagi duduk di tengah-tengah Mekah, mana ada laut. Mana Muhammad tahu? Itu dia fikir, mana Muhammad tahu ni? Kalau aku yang cerita, aku yang tulis ayat ni, relevan lah kan? Sebab aku kapten kapal laut. Tapi yang menulis, yang membaca ayat ni Muhammad. Akhirnya dia dapat kesimpulan, maknanya bukan Muhammad yang buat ni. Memang betul lah sebagaimana dakwaan Muhammad. Ini wahyu Allah, kalam Allah. Allah yang cipta alam ini, Allah yang cipta kegelapan di tengah-tengah laut. Itulah yang memberikan cerita itu pada Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam, tuan-tuan. Yang ini memang saya confirm, sebab Dr. Hamka yang confirmkan. Dr. Hamka yang cerita, maknanya dia masuk Islam. Yang tadi tu sumber cerita dia masuk Islam tu tak jelas. Sebab tu saya tak berani nak confirmkan. Tapi kapten laut ni memang dia masuk Islam, tuan-tuan. Sebab dia bertemu dengan ayat ini. Kemudian akhir sekali